Roti korang dah nak expire? Jangan buang. Buat roti goreng rangup ni sekejap je dah siap. Semuanya dalam resepi 20 minit, siap. So first kali kita masukkan tepung gandum, tepung jagung, tepung beras. Ni pun buat dia lebih rangup sebenarnya. Bak merah, daun sup untuk buat rasa dia lebih hit sedikit berbanding adunan-adunan biasa. And then kita gunakan 1 biji telur untuk buat adunan kita lebih pekat sedikit. Ini dia bahan rahsia untuk buat roti goreng rangup kita lebih rangup. Kita gunakan air sejuk. Kalau ada ais pun lebih bagus. Kita boleh agak-agak lah tuang sehingga rasa adunan tu jangan pekat sangat, jangan cair sangat lah. Kalau rasa adunan dia macam pekat lagi, kita tambahkan air tu sedikit demi sedikit. Lepas tu untuk penyedap rasa, of course lah kita akan gunakan sedikit serbuk perasa. Kita letakkan juga sedikit gula. Okey, so adunan pun dah siap. Kita boleh hidupkan api dan letakkan minyak. Minyak tu boleh agak-agak lah, tak perlu banyak sangat. Tapi cukup sekadar roti tu boleh tenggelam dalam minyak. Roti tu korang boleh potong ikut cita rasa masing-masing. Macam ni kita potong 3 segi lah. Kita celupkan beberapa keping roti ni. Pastikan setiap keping roti ni terkenalah adunan kita ni kan. Pastikan dulu minyak ni betul-betul panas, baru korang boleh letak adunan ni tadi. Sebab kalau minyak tak panas, dia akan serap lebih banyak minyak. Sebab dia tak tebal sangat, jadi sekejap je korang dah boleh terbalik-terbalikkan dia. Okey, so bila tengok warna dia dah jadi keperang-perangan macam ni, maksudnya dah siap lah tu. Untuk kurangkan sikit minyak dia, kita boleh alaskan dengan kitchen towel supaya minyak terserap sedikit lah. Okey, so roti goreng rangup kita dah pun siap. Sekejap je kan, dalam 20 minit dah boleh siap dah roti goreng rangup kita. So, untuk lebih banyak resepi macam ni, jangan lupa layari website My Recipe.